Sembilan daerah, dua boleh suku. Janganlah kita bergorok, bawa-bawa lah mufakat sesada kita. Tak ada faedah bergorok dah. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Jangan adat di talan zaman, biar wari ada jalan. Tak ada musuh, semua kawan, semua untuk masa depan. Jangan lupa daratan, yang jauh kita rapatkan, yang rotak kita satukan, biar besok dan jalan. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Bila sejarah mula dilupakan, kita menyambung cerita masa depan. Selagi masih banyak, takkan hilang tanah pusaka. Tanah pusaka. Kalau bujompo tampin pilah, ramau pidi dan soraman. Dari hujung ke hujung daerah, kita kokar satu rumah. Dari zaman moyang kita mari, 9 daerah kita bersama. Tak payahlah kita bergorok, apalah mula ni. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Jangan adat di talan zaman, biar wari ada jalan. Tak ada musuh, semua kawan, semua untuk masa depan. Jangan lupa daratan, yang jauh kita rapatkan, yang rotak kita satukan, biar besok dan jalan. Wari kita, wari kita, wari kita, wari kita. Marilah, bangkitlah, bangunlah, wari kita. Marilah, bangkitlah, bangunlah, wari kita. Marilah, bangkitlah, bangunlah, wari kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam podcast Hitam Putih Kelabu, di mana podcast ini sentiasa membincangkan hal-hal isu semasa, dan juga kali ini merupakan pilihan raya Negeri Sembilan yang saya kira sangat-sangat hebat tengah diperkatakan sekarang ini apabila adanya gabungan antara Barisan Nasional dan juga PAS. Sama ada kita cakap gabungan ataupun persefahaman, sudah tentu di bawah melihatkan bahawasanya penyatuan Melayu yang kita rasa dah lama dah diidam-idamkan oleh orang di bawah, terutamanya di akar umbi. Bolehkah mereka ini membawa ke peti undi untuk membawakan Barisan Nasional serta kelompok PAS ini menjadi kerajaan negeri di Negeri Sembilan pada 1 Ogos 2026 pada hari Sabtu ini. Dan lebih kurang 48 jam sahaja lagi, macam biasa saya Syamlan Azizi, Ketua Penerangan Puteri UMNO Malaysia, ingin menanyakan ataupun memperlihatkan bagaimana situasi semasa tentang pilihan raya negeri di Negeri Sembilan. Untuk itu, saya mengal-alukan kedatangan Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Maslan selaku Timbalan Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, selamat bersiaran kepada peminat UMNO Online, satu media yang sungguh bagus untuk memberikan penjelasan-penjelasan isu semasa. Khasnya sebelum ini di PRN Johor, diikuti dengan PRN Negeri Sembilan. Lepas ini PRN Melaka.
dengar khabar ada satu PRK di Selangor. Khabar jauh-jauh. Betul. Okey. Saya dengar juga tu Tok, tapi itulah kita pun sebenarnya kalau nak ditengokkan kepenatan di Johor pun belum hilang lagi dan kita sambung di Negeri Sembilan, tetapi itu tidak meletakkan kita ni sebagai satu orang yang tidak boleh melawan apa sahaja yang dilakukan di hadapan. Betul tak Tok? Kita kalau boleh lawan tetap lawan, nak melawan sampai menang. Dan untuk itu mungkin saya boleh tanyakan soalan kepada Tok directly. Selepas kita lihat kempen dah memasuki hari yang saya kira hari ke-12 lah hari ini, esok 13 dan hari ini ke-13 lah kot, esok 14, lusa adalah hari pengundian, di mana ini adalah hari-hari yang sangat-sangat gentir untuk semua calon, semua jentera di bawah maupun mana-mana parti sahaja untuk memperkemaskan gerak kerja terakhir mereka sebelum hari pengundian pada hari Sabtu ni. Bagaimana Tok melihat perkembangan terkini PRN Negeri Sembilan? Silakan Tok. Kita bertanding di 25 DUN. 16 DUN ditandingi oleh UMNO dan saya telah pergi ke 16/16. 100% kawasan yang ditandingi oleh pimpinan UMNO. Saya rasa tak tahulah kalau ada yang lain yang pergi semua, tetapi saya juga mengkhususkan bantuan di Linggi. Hari ini hari Khamis malam Jumaat. Betul. Besok Jumaat seharian saya akan berada di Linggi untuk membantu Datuk Faizal Ramli melawan Datuk Aminuddin. Ya, betul. Kalau dia menang, dia giant killer sebab Datuk Aminuddin adalah Menteri Besar Negeri Sembilan. Jadi mereka letakkan saya untuk menjaga di tempat yang paling sukar. Dan yang terakhir yang ke-16, hari ini saya pergi ke Don Rantau dan sempat bersama dengan Datuk Seri Utama Muhammad Hassan. Daripada semua tempat yang saya pergi itu, Mel, 16/16, saya amat yakin dengan izin Allah, insya-Allah UMNO Barisan Nasional akan memerintah kembali Negeri Sembilan. InsyaAllah itulah doanya yang tidak putus-putus kita berikan dan harapkan kepada semua pengundi agar ditenangkan hati dan diberikan hidayah agar dapat mengundi kita pada hari Sabtu ni Tok. Cumanya Tok, apabila kita bercerita pasal kempen, sudah semestinya akan ada dua style atau method sepanjang kempen berlangsung. Sama ada kempen secara tradisional ataupun kempen secara media sosial. Dan kalau Tok lihat, tradisional ni macam biasalah kita ada ceramah, ada walkabout, ada kempen rumah ke rumah dan sebagainya. Bagaimana Tok melihat kedua-dua kempen ini, adakah di zaman sekarang di dalam PRN Negeri Sembilan khususnya, yang mana antaranya yang lebih efektif? Sama ada ziarah bertemu mata ke mata ataupun melalui social media? Silakan Tok. Kombinasi Mel, kombinasi. Dia kena buat dua-dua. Saya sendiri pergi ceramah belah malam, 2 ceramah satu malam di 2 PDM yang berbeza apabila saya pergi ke DUN yang berkaitan. Saya pergi rumah ke rumah. Saya pergi ke rumah OBP, orang banyak pengaruh. Saya juga minum pagi, minum petang, makan tengah hari, makan malam. Dan saya pergi surau masjid, kadang-kadang tertidur di surau. Pernah sekali tertidur di surau, mandi di di tempat mandi masjid. Itu tak pernah orang luar boleh bayangkan seorang timbalan menteri begitu rupa. Tetapi itulah yang berlaku pada diri saya. Saya seorang yang simple saja. Dan pada ketika yang sama, UMNO Online ada 3 slot interview saya di Negeri Sembilan ini yang capaiannya ratusan ribu. Saya pun hairan bagaimana capaian itu begitu tinggi. Satu mengenai DAP menguasai Pakatan Harapan, iaitu 400-500 ribu. Satu lagi ialah mengenai bagaimana merudumnya pada PH 1.0 pasaran saham yang menyebabkan rugi FGV, Felda dan juga tabung haji. Puluhan bilion hilang di pasaran saham. Jadi itu ratusan ribu, 400-500 ribu views. Jadi pada pandangan saya kita kena buat dua-dua. Kempen secara tradisi dan kempen secara media sosial.
Alright. Baik, kempen melalui tradisi ataupun media sosial dua-dua juga memberi tokoh tambah yang sangat bernilai kepada Jenterepati tu. Sebab apa-apa pun kita pergi ke rumah dan sebagainya, mereka ini juga menggunakan telefon bimbit untuk melihat isu semasa ataupun berita terkini yang berlaku di sekeliling mereka. Dan mungkin ini boleh ceritakan, mungkinlah bila Tok pergi ke 16 DUN ataupun yang Tok dah pergi ke semua DUN yang ada, macam mana Tok melihat agar benda ini boleh dibawa pula selepas ini ke PRN Melaka. Sedangkan sebab saya diambil maklum bahawasanya selepas habis Negeri Sembilan, kita mungkin akan rehat sekejap dan lepas tu disambung pula dengan PRN Melaka. So mungkin Tok boleh sharekan kepada jentera-jentera apakah momentum yang boleh mereka simpan dan juga bawa apa yang sahaja yang berguna itu untuk kita menangkan Melaka pula lepas ini. Silakan Tok. Ya, di Johor misalnya, saya Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, timbalan kepada Dato' On Hafiz Ghazi. Saya pergi ke 26/26 Parlimen 100%. Saya sempat pergi ke 40/56 DUN. Kenapa saya tak pergi ke semua 56? Kerana setiap hari saya balik menjaga DUN kawasan saya sendiri, iaitu Benot dan Pulai Sebatang. Alhamdulillah, Benot menang 15,000 majoriti, Pulai Sebatang menang 13,000 majoriti, dan YB Azah di Pulai Sebatang dapat menjadi exco, satu-satunya exco daripada 10 orang, seorang saja wanita dan beliau yang dapat. Beliau adalah ketua wanita di tempat saya Pontian, exco wanita Malaysia, Datuk Sumali, Susah Kerja UMNO. Mungkin dia kena menumpukan kerja-kerja di Ibu Pejabat UMNO Malaysia, dia dah YB. Itu juga satu pencapaian yang cukup baik, tak pernah kita dapat 15,000. Kenapa kita berjaya itu? Itu kombinasi kaedah kempen secara tradisi dicampur dengan kaedah kempen moden. Ini yang kita lakukan. Dan saya lihat kita Ibu Pejabat telah memberikan 2-3 orang muda yang faham media sosial untuk menjaga setiap media sosial calon-calon kita. Ini saya kira satu tindakan yang cukup baik yang kita buat, dan mereka memviralkan secara anak muda. Betul. Contoh di sini Mel jaga Maira. Ya, betul. Maira. Di Johor Mel jaga Serum Ika. Betul. Ika menang. Beliau dapat timbalan exco kerajaan negeri Johor. Betul. Itu satu pencapaian pada wanita. Betul. Dan saya kira kalau Maira menang pun mungkin dia dapat sesuatu. InsyaAllah. Yang penting dalam tempoh 48 jam ini, kita akan terus berusaha sehabis baik, sehabis daya untuk kita memenangi PRN Negeri Sembilan. Baik, insyaAllah kita sentiasa melakukan yang terbaik untuk memenangi hati-hati pengundi. Manalah tahu kadang-kadang kita rasa kita dah pergi kan Tok ke rumah tu, tapi sebenarnya kita tak touch dia secara details, dan melalui social media itulah juga membantu mereka untuk memahami lebih lanjut bagaimana Barisan Nasional ini bergerak dan boleh untuk buat kerja kepada orang-orang di luar sana. Baik Tok, tetapi bila kita lihat kononnya di Johor kita bertanding secara solo. Kita bertanding ke semua kerusi. Di Negeri Sembilan adalah berbeza ceritanya. Kita bertanding separuh dan kita ada persefahaman dengan rakan kita iaitu PAS untuk bertanding another 11 seat. Dan bagaimana pula Tok melihat benda ini boleh untuk mengambil hati dan juga memenangi pilihan raya kali ini? Saya sebut itu Mel sebagai langkah strategik. Strategic move dalam bahasa Inggeris. Atau kita panggil sebagai kaedah tactical. Tactical method yang dibuat oleh UMNO dan Barisan Nasional. Ini disebabkan senario agak berbeza antara Johor dan Negeri Sembilan. Di Johor kita telah membuat persiapan di tangan kita sendiri. Menteri Besar UMNO BN, Exco UMNO BN, Adun UMNO BN, 2-3 tahun sebelum kita dah buat persiapan. Jadi kejayaan di Johor itu kerana kita membuat persiapan awal. Kita membuat early preparation yang detail. Itu di antara sebab utama kejayaan di Johor. Tetapi di Negeri Sembilan, oleh kerana walaupun kita kerajaan bersama, Menteri Besarnya bukan kita, Exco bukan kita sepenuhnya, Adun bukan kita sepenuhnya. Oleh itu untuk membuat persiapan awal itu kita tidak dapat melakukan. Sikit-sikit bolehlah. Oleh kerana itu kita kena membuat langkah strategik.
strategic move. Dalam hidup ni Mel, kita kena buat langkah strategik. Faham? Apa-apalah kena penting buat langkah strategik. Sama ada kita nak career kita sebagai seorang usahawan misalnya. Ya. Daripada makan gaji kepada menjadi usahawan, itu satu langkah strategik. Okey. Tactical move yang kita hendak lakukan. Jadi di Negeri Sembilan ini tactical move-nya ialah kita bersama dengan PN, Perikatan Nasional yang terdiri pada Parti Wawasan dan Parti PAS. Parti PAS terutamanya yang mempunyai ramai penyokong. Ya. Ribuan di setiap satu DUN, dan kita mengharapkan agar ada undi yang daripada PN itu mengundi BN. Okay. Dan pada ketika yang sama 25 DUN kita harap pertolongan itu. 11 DUN mereka juga mengharap pertolongan kita. Kita sama saling membantu. Bantu-membantu supaya dua-dua dapat kemenangan. Ya, Win-win. Betul. Win-win. Di Negeri Sembilan ini dia punya safer politik, Mel. Ya. Safer politiknya, jika orang Melayu berpecah, DAP yang memerintah. Okey. Itu safer politik. Okey. Jika Melayu berpadu, UMNO BN boleh memerintah dengan bantuan kawan daripada PN. Ya. Itu safer politik di Negeri Sembilan, yang pada saat dan ketika ini kita melakukan langkah strategik, tactical move yang cukup bagus, dan dengan itu keyakinan saya kita akan menang pada 1 bulan 8, insyaAllah. InsyaAllah. Baik Tok, mungkin saya nak tanyakan satu soalan yang saya kira sedikit kontroversial, di mana sepanjang kempen ini berlangsung, kita ada menerimalah beberapa kempen yang kita kedengaran yang di bawah yang sedang berucap, ataupun kempen-kempen rumah ke rumah mengatakan bahawasanya sekiranya kita undi PH, kita memang akan dapat DAP. Yalah, mereka adalah rakan sekutu dalam PH lah. Cumanya Tok, apabila mengatakan bahawasanya DAP ni tidak akan boleh untuk dilantik sebagai Menteri Besar kerana tidak Melayu, bukan Islam, dan sudah semestinya terpalit dalam perlembagaan lah, tidak boleh melantik mana-mana yang bukan Islam dan sebagainya untuk memerintah negeri, terutamanya negeri seperti Negeri Sembilan. Jadi mungkinkah Tok boleh sharekan kenapa sebenarnya ada sentimen yang mengatakan kalau bolehlah kita kena undi tentang penyatuan Melayu yang sedang berlangsung ini, iaitu BN PAS ini. Silakan Tok. Mengundi PH berarti menguatkan DAP. Why? Kenyataan saya itu viral. Kenyataan saya itu diteliti dan ramai yang meminati. Maka saya ingin memberikan faktanya. Di Perak ada 18 kerusi PH, 12 DAP, 5 PKR, 1 amanah. Alright. 12-5-1. Di Pahang ada 6 kerusi PH, 6 DAP, 2 PKR di Pahang. Berarti DAP menguasai PH di Pahang. Di Perak tadi, oleh kerana 12-5-1, tentulah DAP yang menguasai PH. Di Melaka ada 5 kerusi PH, 4 DAP, 1 amanah. Ya. Jadi itu bukti di Melaka PH dikuasai oleh DAP. Di Selangor 32 kerusi, 15 DAP, 12 PKR, 5 amanah. Jadi di Selangor 15, 12, 5. Sekali lagi membuktikan bahawa di Selangor DAP yang menguasai PH. Di Pulau Pinang, ini kubu kuat lah, 27 kerusi, DAP 19, PKR 7, amanah 1. Sekali lagi di Pulau Pinang, DAP menguasai PH. Di Negeri Sembilan, negeri ini ada 17 kerusi amanah, DAP 11, PKR 5, amanah 1. 11-5-1. Sekali lagi DAP menguasai PH di Negeri Sembilan. Di Malaysia, Mel. Di Malaysia ada 2 APCO, 1 muda dalam PH sebelum ini. Tapi muda keluar daripada PH. Ya. APCO keluar daripada PH. Berarti 3 kursi dah tak ada. Apa yang berlaku, PKR ada 31 kursi di Dewan Rakyat. Tetapi 2 cabut.
pergi mewujudkan parti bersama, iaitu betul. Rafizi dan Nik Nazmi. Betul. Jadi PKR tinggal 29. Berapa DAP? 40. 40 298. Ya, 40 DAP, 29 PKR dan 8 amanah. Sekali lagi saya menyebut bahawa DAP menguasai PH. Oleh itu kalau kita memangkah PH, kita memberikan kuasa kepada DAP. Lebih pada parti PKR, parti Datuk Seri Anwar. Kenapa orang Melayu tak suka DAP, memang? Tanyalah orang Melayu kenapa mereka tak suka DAP. Kenapa tentera tak suka DAP? Pada PRN 2023, tentera di Negeri Sembilan ini tidak memangkah BN kerana BN bersama dengan PH yang ada DAP di dalamnya. Okey. Jadi baru-baru ni apabila kita tidak bersama dengan DAP, kita harap tentera-tentera yang 2 hari lepas, Ya, betul. 2 hari lepas mengundi, kita harap mereka mengundi BN kali ini. Tentera mengundi BN. Harapan kita begitulah. Begitu juga polis. Sebab polis tentera ni dia tak suka DAP. Kenapa mereka tak suka DAP? Polis tentera tak suka DAP, kenapa? Kenapa Melayu tak suka DAP? Itu DAP kena tanya orang Melayu dan tanya tentera. Jangan kami di Kerajaan Persekutuan nak memujuk bagi pihak DAP. Tak ada jalan lah kami nak memujuk. Ya, terpulang pada mereka untuk melaksanakan apa yang mereka nak laksanakan. Tetapi pada saat dan ketika ini, Melayu tidak suka DAP dan tentera dan polis juga tidak suka DAP. Ya. True. Alright, baik Tok. Kita melihat bagaimana dekat luar sana sentiasa bercakap kononnya Barisan Nasional ini hanyalah menggunakan info ataupun point-point DAP tak habis-habis tu. Ini saya saja je nak utarakan benda ni dekat this podcast supaya apabila benda ni keluar nanti, orang dekat luar sana memahami mengapa adanya penyatuan BN dan PAS ini, di mana persefahaman ini wajar untuk disokong dan diundi agar kita dapat untuk menyelamatkan orang-orang di luar sana daripada cengkaman ataupun yang saya boleh katakan yang kita lihat sendirilah Tok, bagaimana terlalu banyaknya isu-isu yang melanggar sensitiviti orang Melayu dan juga institusi diraja, termasuklah agama Islam itu sendiri. Dalam masa yang sama Tok, saya mungkin nak tanyakan pada gelombang biru kali ini yang kita bawa daripada Johor dan sekarang kita bawa di Negeri Sembilan, bagaimanakah pula faktor-faktor yang boleh untuk mempengaruhi agar orang-orang kat luar sana tu nak mengundi kita selain tak suka DAP? Mungkin kerana Barisan Nasional memang dah sekarang ni terlalu mantap dah. Sebab kalau di Negeri Sembilan kita panggil BN terus mantap. Mungkin Tok sendiri tengok kita punya wakil-wakil atau calon-calon kita pun adalah calon-calon yang memang hebat, yang boleh diketengahkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagus di Negeri Sembilan. Mungkin Tok boleh nyatakan your own opinion. Silakan Tok. Pertama, segala pembangunan yang ada di Negeri Sembilan ini majoritinya dibuat ketika era zaman UMNO dan BN memerintah. Okay. Itu satu fakta penting. Ini kita ketepikan DAP lah. Saya nak cerita yang bukan DAP. Yang kedua, bahawa kerajaan Negeri Sembilan yang ada sekarang ini tidak dapat meneruskan program-program pembangunan utama yang telah dilaksanakan oleh BN 8 tahun yang lalu. Kira-kira 10 tahun yang lalu, saya dilantik oleh Datuk Seri Najib untuk menjadi salah seorang ahli jawatan kuasa yang tinggi kedudukannya bagi melaksanakan Malaysia Vision Valley, MVV. Satu pembangunan yang lebih kurang 9 keluasan Singapura, daripada Seremban ke Port Dickson. Saya satu-satunya timbalan menteri yang dilantik bersama Datuk Seri Muhammad Hassan, Datuk Seri Utama Muhammad Hassan, bersama pemikir dan juga pakar ekonomi yang lain, untuk membantu kerajaan membangunkan satu pembangunan bersepadu yang cukup hebat, untuk menjadikan Seremban hingga ke Port Dickson satu bandaraya satelit yang cukup hebat untuk meringankan bebanan Lembah Kelang dan juga Kuala Lumpur. Tapi apabila kita kalah tahun 2018, perkara itu tidak berlaku sebagaimana yang kita harapkan dari segi pembangunannya.
untuk manfaat rakyat Negeri Sembilan, untuk manfaat rakyat Lembah Kelang, ia tidak terjadi sebagaimana yang dirancang. Oleh itu, saya ingin menegaskan di sini bahawa ketidakupayaan kerajaan yang ada ni. Kita tolaklah DAP daripada kita kata 1151 tadi kan. Kita jangan ingat DAP, kita ingat kerajaan yang di bawah Dato' Aminuddin ni. Dia tidak ada keupayaan untuk membangunkan satu projek mega untuk rakyat dan manfaat rakyat dan manfaat negara. Tak ada. Tidak ada keupayaan itu. Mula tadi saya sebut segala pembangunan di seluruh Negeri Sembilan ini, prasarananya, sekolahnya, sekolah rendahnya, sekolah menengahnya, IPT, IPTA-nya, ya, IPTS-nya, bandaraya kecil, bandaraya besar, klinik dan hospital, jalan raya, jaringan, lebuh raya, semuanya zaman UMNO dan Barisan Nasional. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita nak buat untuk masa depan tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat diteruskan. Dan yang ketiga, krisis adat yang berpanjangan, krisis perlembagaan negeri yang berpanjangan, gagal diselesaikan dengan pantas oleh kerajaan di bawah pimpinan MB Dato' Amin. Oleh itu kita perlu seorang Menteri Besar baru, bermula mungkin 2 hari bulan 8 angkat sumpah, seorang Menteri Besar baru daripada UMNO dan Barisan Nasional yang boleh meneruskan perkembangan, pemodenan, kehebatan, prasarana untuk rakyat di Negeri Sembilan dan di kawasan Lembah Kelang dan Kuala Lumpur bagi manfaat negara di Malaysia Vision Valley ini. Dan kita juga inginkan seorang Menteri Besar yang boleh menyelesaikan secara senyap tapi pantas, tanpa timbul sebarang kontroversi, untuk kita menyelesaikan masalah krisis adat dan juga perlembagaan negeri. Oleh itu, saudara sekalian, pengundi muda di luar sana, pengundi wanita, pengundi lelaki, Melayu, Cina, India, kita kembalikanlah pada 1 hari bulan 8 kerajaan Barisan Nasional untuk memerintah Negeri Sembilan. InsyaAllah, insyaAllah. Baik, Tok, kita mungkin pergi ke segmen yang lebih terang dan juga transparent, di mana sekarang ini adalah hari yang saya kira sangat-sangat getih macam saya kata tadi. Dan macam biasalah, pihak di sebelah sana sentiasa memainkan pelbagai perkara untuk mendapatkan perkara-perkara yang tidak enak dilihat kepada Barisan Nasional ini. Seperti antara salah satunya yang kita tengah dapat sekarang ini adalah laporan RCI tabung haji yang baru saja keluar semalam, dan perkara itu telah menunjukkan pelbagai reaksi yang positif ada, yang negatif pun ada. Mungkin Tok sebagai antara menteri dalam kabinet sekarang, antara orang yang pernah bekerja di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Razak sendiri, dan juga sehingga ke hari ini, apakah sebenarnya tabung haji ini yang berlaku, dan mungkin Tok boleh sharekan secara ringkas kepada orang di luar sana. Ya. Okey, saya dah meneliti lebih kurang lah RCI ni. Ada di handphone saya ni segala kandungan RCI, dan ini dia tu berapa banyak muka surat tu. Ya betul, ada 200 lebih. 252 muka surat. 252 muka surat. Boleh buka sesatu begitu. Itulah. Ya. Ini gambar orangnya. Dikatakan tu RCS ni ada orang yang menyakau. Adakah nama-nama dalam tu yang mungkin 252 muka surat boleh ditengok. Saya dengan pantas ini Tun Raus Sharif, pengurusi Suruhanjaya Siasatan Diraja. Tun Mat Raus Sharif, Tan Sri Samsudin Osman, bekas KSN, Tan Sri Abdul Rashid Hussein, seorang korporat sejak lagi cantik masjid di Sendayan itu. Tan Sri Dr. Munir Majid, bekas pengurusi Bursa Malaysia. Profesor Dr. Asmadi Muhammad Naim dan Encik Nur Ashrin Hamidun. Apa yang saya lihat di sini, kita tutup dulu, tutup. Nak kena tutup satu-satu. Alamak. Dah betul. Okey, sabar ya. Sabar. Tak lagi gunung dikejar. Gunung. Okey.
kita nak lihat apakah yang berlaku pada RCI ini. Okey. Pertama, di muka surat 230, syur RCI lebih kepada penambahbaikan. Okay. Tidak dijelaskan akan ketirisan dilakukan untuk kepentingan diri atau salah guna kuasa. Kemudian, punca utama masalah keuangan tabung haji adalah kerana bagi subsidi haji dan dividen tinggi kepada umat Islam di antara tahun 2014-2017. Tiada satu pun ayat curi dan sakau. Ya, betul. Itu. Kemudian defisit 2017 4.1 bilion. Duit hilang ke mana? Terlebih bayar hibah pada pin deposit. Kita membayar hibah pada pin deposit. Ya. Duit itu hilang ke mana? Pada pin deposit juga. Tahun 2018 apabila kita kalah. Defisit 10.9 bilion ringgit. Duit hilang ke mana? Hilang kepada pasaran saham selepas Bursa Malaysia sangat teruk. Susulan kemenangan PH serta permainan propaganda. Tuan-tuan, itu 10.9 bilion ringgit bukan disakau. Tetapi kemerosotan Bursa Malaysia dan antara punca kemerosotan Bursa Malaysia atas 3 sebab. Sebab pertama, kerana pemain bursa saham mereka menjangkakan ketidakstabilan politik akan berlaku di Malaysia. Betul. Memang betul pun berlaku. Dulu satu Perdana Menteri, 4 yang Pertuan Agong. Selepas PH 1.0, 4 Perdana Menteri, 1 yang Pertuan Agong. Terbalik. Itu. Yang kedua, kerana GST dihentikan. Pemain pasaran saham, sentimennya merosot kerana keyakinan bahawa kerajaan tak akan cukup duit. Memang itu pun berlaku. Dan yang ketiga ialah bagaimana hutang disebut daripada 858 bilion tiba-tiba dah jadi 1 point berapa trilion. Okay. Itu juga menyebabkan sentimen negatif pasaran saham. Tabung haji memiliki saham di syarikat-syarikat blue chips di banyak kaunter. Jadi apabila kaunter keseluruhan bursa itu merosot, maka tabung haji kehilangan keuntungan daripada kaunter-kaunter yang mereka miliki. Jadi itu yang berlaku, dan saya kira itu di antara perkara dalam RCI tabung haji. Nanti lepas ni akan diulas dari semasa ke semasa. Okay. Tetapi untuk pinpoint seorang penyakau, 2-3 penyakau, tak ada pun nama itu di situ. Dan kalau penyakau-penyakau itu dibiarkan dah berapa lama, maka tentulah perkara itu tidak ada. Betul. Dan saya tahu bahawa ramai orang kata ini Aziz Rahim. Saya nak beritahu, dalam ucapan beliau di Dewan Rakyat ketika PH 1.0 kami jadi pembangkang, Datuk Aziz Rahim juga yang minta supaya diadakan RCI. Yep. Kerana dia tahu bahawa dia tidak bersalah. Beliau pengurusi tabung haji. Ini sebagai contoh yang ingin saya nyatakan bahawa perkara ini perlu diteliti lebih lanjut dan tidak ada individu-individu tertentu yang dipersalahkan. Okey, mungkin masih lagi dalam topik RCI ini juga. Dan apabila mereka menyatakan bahawasanya RCI ini sebenarnya laporan ini telah sedia pada tahun 2023 tak silap saya, ataupun 2020. Maksudnya bukan sekarang lah Tok. Tetapi kenapa topik RCI tabung haji ini dikeluarkan sekarang pada tahun 2026 semasa pilihan raya Negeri Sembilan? Adakah mungkin pada pandangan Tok ada sedikit muslihat terkini ataupun tertentu daripada mana-mana pihak yang terutamanya yang memegang kuasa untuk menjatuhkan Barisan Nasional dengan menggunakan laporan ini sebagai salah satu umpan kepada pengundi di luar sana? Tak jatuh, Mel. BN tak jatuh sebab RCI ini. Okey. Sebab tidak ada disebut nama secara spesifik siapakah yang sakau. Jadi BN takkan jatuh sebab laporan RCI ini. Dan saya kira ini adalah satu diversion. Dalam peperangan politik, dia ada diversion. Diversion daripada isu co-op yang kerugian beratus juta ringgit. Yang disebut bahawa kerajaan tak terlibat, walhal dalam akta co-op kementerian yang tertentu mesti terlibat untuk menyetujui pelaburan-pelaburan. Jadi ini satu perkara diversion. RCI tabung haji ini adalah diversion daripada isu co-op
Isu KOP negatif kepada pemerintah, dan mereka berharap isu RCI tabungan haji negatif kepada pihak yang tertentu. Tak ada pun orang Negeri Sembilan terlibat dalam hal RCI ini. Tak ada pun orang Negeri Sembilan dan pemimpin Negeri Sembilan terlibat. Ini pilihan raya Negeri Sembilan, ya. Tak ada kaitan dengan pimpinan tabung haji sebelum ini. Pimpinan tabung haji sebelum ini, menterinya kalau yang terdekat ialah Datuk Jamil Her, dia orang Kedah, tak ada disebut namanya pun, ya. Pengurusinya juga orang Kedah, Datuk Aziz Rahim, dia tak ada pun dilibatkan, ya. Sedangkan beliau juga yang minta supaya RCI diwujudkan. Jadi oleh itu, pada pandangan saya, tak berjayalah hal diversion tabung haji ini untuk mengalih pandangan negatif terhadap BN. Tak berjaya lah. Alright, kita harapkan agar pengundi-pengundi Negeri Sembilan kita bijaklah untuk menilai apa yang berlaku di social media sebelum untuk menerima ataupun sharekan apa benda yang kalian dapat itu. Perlulah bertabayun ataupun dapatkan info yang terkini dan sahih dahulu. Dapatkan pandangan daripada pelbagai pihak, bukan sahaja daripada salah satu orang yang memang totok parti politik sahaja, tetapi dapatkan juga pandangan daripada akademik dan sebagainya, agar pandangan terhadap sesuatu perkara itu dapat dinaturalisasikan dengan sebaiknya. Itu yang pertama tu, laporan tabung haji. Tetapi sekarang ni pun dalam masa yang sama sedang berkempen, ini pun kita sedang dalam fasa berkempen ni pun, saya dengar banyak duit-duit yang dijatuhkan ataupun ditaburkan dari langit-langit untuk memancing pengundi-pengundi kita di luar sana. Dan kalau kita perasan juga tu, ada beberapa video lah saya kira boleh sharekan, viral melihat ada sekelompok pengundi-pengundi di sesuatu don, mungkin yang kita lihat di Don Pilah sebelum ini, ramai yang mendapatkan nilai adalah sedikit dalam, mungkin saya boleh sharekan 300 ke 500 kot tu, untuk mengundi pihak di sebelah sana. Dan mereka juga memberikan makluman bahawasanya itu adalah kita ataupun kita yang membuat benda itu tu. So mungkin Tok boleh sharekan kepada saya, apakah sebenarnya bukanlah sentimen, tetapi apa sebenarnya yang berlaku ni tu. Masing-masing cuba untuk menjatuhkan kita punya yang saya kata dah menggunakan taktik kotor lah untuk berkempen sampai satu tahap, yang ini kata yang ini, yang ini kata yang ini, dan akhirnya pengundi ni yang kat tengah-tengah ni, dia hanyalah mahu satu polisi dan dasar kerajaan yang stabil saja untuk mereka, tetapi tidaklah fitnah dan apa benda yang berlaku sekarang. Mungkin Tok boleh sharekan kepada pengundi di luar sana. Ini adalah kebobrokan politik tahap gaban. Tu. Pernah dengar? Ayat tu sedap, kebobrokan. Politik ni jadi gobrok dan goblok. Okay. Kerana kerakusan pihak mereka. Bukan pihak kita, pihak mereka. Ya. Pihak mereka. Saya bukan dengar satu tempat. Saya dengar di banyak tempat berlaku. Di kawasan Linggi, kerana Menteri Besarnya nak menang atas segala perkara, maka kami mendapat laporan begitu banyak sekali. Bukan satu laporan, banyak laporan. Ini adalah bobrok politik tahap dewa, ya. Tahap dajal. Kebobrokan politik tahap dajal. Adakah mereka sudah terdesak tu? Memang terdesak lah, sebab mereka tahu gelombang biru daripada Johor nak beralih ke Negeri Sembilan. Ya. Saya bagi apa yang disebut oleh Datuk Seri Jalaluddin Alias, saya hantar kenyataan media beliau itu, beliau diinterview. Saya hantar kepada Perdana Menteri. Alang-alang kan. Alang-alang saya hantar pada Perdana Menteri tak berani, tak menjawab. Blue tick je lah. Blue tick, tidak menjawab, ya. Right. Jadi saya ada direct line dengan Perdana Menteri Malaysia ni. Saya ada nombor handphone dia, tapi saya tak naklah share pada orang lain, ya. Biarlah saya dengan dia. Jadi saya nak beritahu dia bahawa ini bobrok politik tahap gaban. Hentikanlah. Apa yang nak takut sangat? Kalau kalah ajalah. Ini nak membayar-bayar 100, 200, 300, macamlah. Nilai kita ni terlalu rendah tahapnya. Hancur politik macam ni di Malaysia kalau dibuat, ya. Jadi terang-terang gila punya orang, ya, membayar duit sebegitu rupa. Mereka, bukan kita, ya.
Betul? Betul? Ada lagi? Okey, saya kira terperanjat terperanjat Tok dengar sebab saya pun sebenarnya tidak. Saya tak pernah melihat politik sekotor ini, Mel. Okey, betul. Politik adalah satu perkara yang baik untuk membantu rakyat, bukan untuk membeli rakyat dengan harga murah. Betul Tok. Sebab kita pun sayalah anak muda Tok dalam UMNO kan, kadang-kadang kita kecewa melihat bagaimana mereka sentiasa berkempen daripada Johor lagi mengatakan sakau dan sebagainya terhadap parti kita, Barisan Nasional. Yang ini menyakau pengundi. Yang ini adalah perbuatan menyakau pengundi secara besar-besaran. Betul. Jadi akhirnya apabila mereka sudah terdesak untuk memenangi pilihan raya kali ini kerana dianggarkan saingan sangat sengit tu antara PH dengan BN dekat sini, dekat Negeri Sembilan pada kali ini, dan kita lihat mungkin hari ini boleh jadi BN leading, esok tiba-tiba PH pula, lusa BN pula. So kita masih lagi berada di fasa kena kerahkan tenaga seluruh apa yang kita ada untuk membiarkan agar pengundi kita tetap memilih kita pada 1 Ogos 2026 nanti. Jadi mungkin yang terakhir Tok boleh sharekan kepada pengundi-pengundi di luar sana, satu, saya nak tahu Tok punya ramalan. Macam biasalah kita di hujung-hujung ni, saya nak tahulah Tok punya ramalan adakah kekal macam mana yang minggu lepas kita tanya kepada Tok, ataupun lepas Tok dah pergi dan sebagainya, Tok tengok mungkin ada penambahan kerusi. Dan juga last sekali hasrat Tok kepada anak muda di luar sana, seluruh pengundi di Negeri Sembilan, pilihlah gelombang biru untuk kesejahteraan mereka. Silakan Tok. Kita dah 8 tahun mencuba seorang menteri besar daripada PKR di Negeri Sembilan ini. Cukuplah 8 tahun. 8 tahun itu beliau tidak lulus. Untuk apa kita meneruskan orang yang tidak lulus dalam peperiksaan rakyat ini? Ini peperiksaan rakyat, Mel. Jadi kita ada peperiksaan SPM, ada peperiksaan STPM. Ini daripada Bristol, nama Hanzalah. Saya bawa ke sini untuk melihat segala noda-noda politik Malaysia. Dan saya juga bawa saudara Kimi daripada Universiti di Seoul untuk melihat roda-roda politik di Malaysia, roda-roda dan noda-noda politik di Malaysia, kebobrokan di tahap gaban yang berlaku dengan pembelian undi secara besar-besaran. Tapi percayalah bahawa orang Negeri Sembilan, martabatnya, darjat dan harakatnya. Tahu tak bahasa siapa tu? Darjat, harakat, bahasa siapa? Kita tahulah bahasa orang itu, ya. Penyakauan politik besar-besaran, itu bahasa saya. Jadi kebobrokan dan penyakauan politik besar-besaran ini akhirnya akan memakan diri mereka, ya, saudara. Rakyat akan terfikir nilai aku bukan 300, ya. Nilai aku tiada nilainya. Oleh itu undi aku juga tiada nilainya. Aku akan mengundi BN pada 1 hari bulan, awal pagi pukul 8 dan tutup pukul 5:59 petang hari Sabtu 1 hari bulan. Confirm aku dan anak-anak aku dan cucu-cucu aku, menantu-menantu aku, semuanya akan mengundi Barisan Nasional sebagaimana bijaknya bangsa Johor di negeri Johor 488. Maka di sini saya meramalkan, saya meramalkan dengan izin Allah bahawa UMNO Barisan Nasional akan kembali memerintah Negeri Sembilan. Itulah ramalan saya. Sebagaimana ramalan saya kepada Menteri Besar Johor, 45 daripada 56. Itu ramalan saya. Tapi lepas tu dapat 48. Lebih baik daripada ramalan lah. Yang ini saya cuma meramalkan bahawa UMNO BN akan memerintah kembali Negeri Sembilan, insya-Allah. Seat tu tak tahu lagi bila, berapalah. Cuma kita meramalkan memang akan kembali semula memerintah di Negeri Sembilan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Maslan selaku Timbalan Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Malaysia kerana sudi bersama dengan kita pada petang ini di dalam segmen Hitam Putih Kelabu. Tapi kan saya sebenarnya teringatlah satu perkara. Kalau dalam bersama dengan podcast Tok Mat ni jarang-jarang tak ada pantun. Tapi hari ni mungkin Tok nak sharekan beberapa pantun. Bandar Seremban ada hikayat, kisah bersemi, cerita bersama. Kita berjuang demi rakyat dulu, kini dan selama-lama. Ada lagi tu? Ada. Alright. Ini dua rangkap. Buah rambutan, buah pulasan, abaikan harapan, undilah barisan. Itu dua rangkap je. Satu lagi. Pen merah, pen baru, abaikan merah
undilah biru. Alright. Dan mungkin yang mana yang baru bersaja bersama dengan Tok Mama Azlan, intern-internnya sekali dalam podcast ini, jangan lupa belajar juga pantun itu agar selepas sebulan lah Tok. Selepas sebulan bolehlah mereka berpantun pula di Bristol ataupun di Seoul nanti. Baik, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Datuk Seri Dr. Haji Ahmad bin Maslan selaku Timbalan Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO kerana sudi meluangkan masa dengan kita pada petang ini. Dan kepada semua penonton, jangan lupa untuk like, komen dan share. Sharekanlah podcast ini kepada semua pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. Pastikan 1 Ogos 2026 anda keluar mengundi awal dan pastikan anda mengundi Barisan Nasional. Untuk itu, kita jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum. Sembilan daerah, 2 boleh suku. Janganlah kita bergorok, bawa-bawa lah mufakat sesada kita. Tak ada faedah bergorok dah. Wari kita